puas ke? Saya dah muak lah tengok laut. Jom pergi tempat lain. Baiklah. Awak nak pergi ke mana? Tak kisahlah kat mana sekalipun. Tempat-tempat pelik pun menarik juga. Tempat-tempat yang pelik, ya. Kalau macam tu... Tunggu ya. Hebat betul lah. Kita berada di hutan Afrika. Wah, seronoknya saya. Tarzan. Wah, rasa macam betul-betul kat sana lah. Wah, hebatnya. Memang betul-betul terasa lah. Oi, Nobita. Boleh Papa menyuruk kejap? Tolong saya! Apa bunyinya tadi tu? Benda apa pula ke dalam tu? Abang, apa yang abang buat ni? Abang janganlah lari-lari dengan apa yang saya nak cakap ni. Terkejut betul lah abang tadi. Dalam bilik Nobita ada harimau bintang. Harimau? Kenapa ni? Tengok, itu imajinasi abang je lah. Dah, mari dengar apa yang saya nak cakap ni. Ya, abang tahu. Awak kata Alan dah cuti musim sejuk ni. Awak nak ajak kita sekeluarga pergi bercuti ke kolam air panas kan? Tapi awak tahu kan, cuti yang panjang macam ni, ramai orang yang keluar dengan keluarga mereka. Pengangkutan awam, hotel, semua mesti penuh punya. Buat penat saja kalau kita pergi pun. Saya pun nak juga rasa penat macam tu kadang-kadang. Papa nampak macam ada masalah lah. Biar saya tolong Papa. Rasanya dalamnya ada juga untuk bercuti ke kolam air panas. Wah, kolam air panas. Saya terjun dulu. Nobita nanti. Apalah awak ni? Ini cuma gambaran 3 dimensi yang dipancarkan oleh mesin bercuti dalam bilik aja. Walaupun nampak macam kolam air panas, tapi sebenarnya kita masih lagi berada dalam bilik. Oh, ya tak ya juga. Seronok sangat rasanya sampai terlupa saya. Tapi, bosan juga kalau rupa saja macam kolam air panas. Apa dia? Apalah, cuma bawa imej 3 dimensi ni. Dah letakkannya dalam bilik air aja. Betul lah. Macam tu pula lah kita rasa macam berada kat dalam kolam air panas. Betul. Dan saya akan keluarkan lebih banyak anak seperti ini. Jadi sekarang mari kita letakkannya di ruang tamu dan bilik-bilik lain juga. Kita letakkannya di banyak tempat. Taklah, abang tak kata abang tak mau pergi. Abang pun teringin juga nak pergi bercuti. Tetapi awak tengok tu, kalau kita tempat sekarang pun, mesti semua tempat dah penuh. Tunggulah dulu. Kan Papa tengah cakap dengan mama kamu ni. Awak faham kan? Kalau nak berehat masa cuti ni, tempat yang paling sesuai sekali adalah rumah. Iya. Memang rumah lah tempatnya, sayang. Apa ni Doraemon? Kan Papa tengah cakap. Kita dah sampai ke kolam air panas. Apa ni? Ini cuma imej 3 dimensi je. Tapi perasa macam dekat kolam air panas, kan? Ini semua imej saja ke? Wah, cantik betul lah. Macam betul-betul berada dekat kolam air panas. Ada dinding Lucina dekat sini lah. Walaupun nampak luas, tapi sebenarnya sempit lah sebab kita masih lagi di dapur. Oh ya, ini semua imej saja kan? Tapi perasaannya macam betul-betul berada di hotel kolam air panas, kan? Pastikan sentiasa guna tangan ketika berjalan, ya. Dan semacam buas, betul kan? Seterusnya. Dekat sini ada pintu gelongso. Buka pintu ni. Cantiknya. Ini bilik yang berharga RM20,000 yang satu malam. Aduh,
Ini sebenarnya sempit aja. Jadi tolong hati-hati ya. Kalau ia pun, tak payahlah asyik semua pasal sempit. Tak bolehlah macam ni. Rugi mood saja. Tapi Papa, bahagian yang lebih seronok bukan sini tau. Lebih seronok? Apa yang kita nak masa bercuti ke kolam air panas? Mestilah. Kita cakap pasal kolam yang besar kan? Baiklah, mari kami tunjukkan. Hati-hati. Apa yang Papa dan Mama nampak tak sama dengan apa yang sebenarnya. Rasa macam tergantung. Tak apa. Ini semua cuma imej saja. Sini ada tangga lah. Kalau tangga kat situ maknanya... Alamak, tersalah pula imejnya. Kalau tangga kat situ, bermakna kolam arah kat sini. Bila jalan macam ni, rumah yang sempit pun akan rasa macam luas kan? Sempit. Dah sampai. Alah, salah lah pula. Inilah dia. Yeay. Hebatnya. Cantiknya. Betul tempat ni. Ya, tak kenapa dah rasa macam orang kaya lah pula kan? Dah lah luas seronok pula tu kan? Papa dan Mama nampak gembira Rasa sangat. macam anak yang lebih baik lah pula kan? Walaupun sebenarnya ia sempit sikit. Malang sekali tak boleh nak luruskan kaki. Tak apalah. Asalkan macam di kolam air panas terbuka. Nyaman betul air panas ni. Tak sabar rasanya nak makan yang sedap-sedap lepas ni. Yalah, tak sabar rasanya. Yang itu mustahil sebab ini bukan hotel sebenar. Betul juga ya. Tapi kalau kita yang masak sendiri nanti, hilanglah rasa bercuti ni kan? Betul tu. Apa kata kalau kita tempah dari kedai? Elok juga tu. Kalau macam tu, bolehlah kita keluarkan jus dan sardin. Maafkan saya. Luasnya. Betul ke ni? Luasnya. Tak mungkin. Terima kasih. Terima kasih ya. Tak percayanya. Sedap betul lah rasanya. Kami makan dulu. Macam mana? Rasa macam betul-betul sedang bercuti kan? Keseluruhannya boleh tahan lah. Papa rasa puas hati. Kalau ada bising sikit, mungkin akan lagi terasa. Yalah, hotel kolam air panas ada ramai orang. Jadi tempatnya pun bising sikit. Baiklah. Oh. Alamak, saya tersalah bilik. Maaflah ya. Apalah, kita kan mari di sebelah. Sebelum makan ni, apa kata kita pergi main pingpong nak tak? Saya dah tambahkan program tetamu kat dalamnya. Ini barulah macam hotel kolam air Barulah panas. sempurna. Baiklah. Memang betul-betul terasa lah. Papa, kita tak boleh kalah dengan mereka ni. Baiklah, biar Papa menyanyi. Yeay! Jangan menangis. Dan kita baru berjanji. Wah, betul-betul rasa macam dekat kolam air panas lah. Apa lagi nak buat lebih rasa, ya? Yalah, kenalah ada pemilik hotel yang datang menyambut kita. Yang tu. Biasa juga dapat dekat TV. Kita pun mesti kena ada benda yang sama kan? Maaf kerana mengganggu. Selamat datang ke hotel ni. Saya adalah pemiliknya. Macam ni lah. Barulah rasa macam di Maafkan hotel. saya. Ini... Ini bil bayaran hotel termasuk servis sekali. Kena bayar betul-betul ke? Kenapa? Ini main-main aja kan, Doraemon? Papa, ini untukmu sajalah. Papa kenalah menikmati perasaan berada di hotel kolam air panas. Ya, betul juga cakap kamu tu. Semuanya, ini dia. Maaf. Murah betul tempat ni ya. Saya cakap terima kasih banyak ya. Silalah berehat. Ya. Saya keluar kejap ya.